Datanglah kat kedai pin. Dia nak borak-borak, nak ajak borak-borak dengan kau. Dia minat lah dengan lorak kau tu. Cumanya dia bobel dah sikit kata si Pak Amir sebelah tu. Sebelah tu lah tak apa, budak-budak biasa macam tu. Kali kedai ni tak tahu budak-budak kita ni topek yang tak sesuai. Malam tu tak ada lah orang nak ambil tu. Tapi tak ada lah juga orang ambil tu. Tapi dalam sisi tu tompek tu besar je. Tapi tak adalah besar mana. Kat Batu Jo Kampung Pahang tu. Kat situ tempat orang masa bola tu. Tapi ikut dan lah. Kalau ikut aku tak tahu nak kata macam apa tu. Biasa budak-budak macam tu kan. Perangai karenah banyak. Aku pergi kedai tadi. Dia jumpa aku nak borak-borak. Dia minat lah. Lorak-lorak nogogi kau tu. Salahnya tu lorak gawa mat. Tak ada lah juga kan tempat tu. Itulah tapi salahnya macam mana nak buat tu. Kan tempat tu besar tu. Apa kau bagi nombor kat aku. Esok lepas isyak malam tu nanti aku bagi nombor balik. Kau pinjam nombor aku tu, kau bagi aku balik. Okey. Malam tu aku pinjam nombor kau dulu, esok pinjam balik. Okey, kalau kau tak pulang, memang aku nak pinjam kau punya sopek mata tu kau bayar balik. Macam tu. Okeylah. Bye.